Duit raya pun tak terlepas daripada inflasi tau. Feeling kanak-kanak dapat duit raya RM10 sekarang sama macam dapat RM5 10 tahun yang lalu. Walaupun inflasi rasmi negara cuba sekitar 20% sahaja dalam masa 10 tahun, tetapi kenaikan itu dirasai macam 50%. Jadi kalau duit raya anak-anak tu agak-agak nak simpan ke untuk jaga masa panjang, yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun, jangan simpan dalam bank ataupun account paper asset yang lain sekalipun. Contohnya ASB dan tabung haji. Simpanlah dalam bentuk emas. Beli emas, lebih baik dapatkan emas fizikal. Nak beli emas tu, beli emas yang betul supaya kita dapat tinggikan peluang keuntungan dan rendahkan risiko kerugian. Antaranya emas public gold. Boleh buka akaun simpanan emas anak-anak di akaun emas Gap Junior di public gold. Pendaftaran adalah percuma, tiada sebarang yuran keahlian. Untuk ibu ayah yang nak bukakan untuk anak-anak, boleh saja tekan button sign up ataupun follow saya akan bantu sebaiknya. Design future with goals. Selamat Hari Raya!